Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Berhormat pengacara majlis Decuh awal ni. Geng Batu Api ni cuh lah punya lau. Yang berhormat Meja Bersara Mansur Zakaria, Pengarah Pelaraya PAS Kedah. Haji Zulkifli Yahya, Ketua Penerangan PAS Kedah. YB Munir, Esko Kerajaan Negeri Adun Kuala Nerang, Timbalan di Pertua, Ustaz Azam Aziz yang di Pertua PAS Padang Terap, Pak Sudi, Adun Bedu, seluruh pimpinan PAS Padang Terap, Ketua Dewan Pemuda, Muslimat, Ulama, Dewan Himpunan Penyokong PAS, semua rakan-rakan, saya ucap tahniah kepada rakan-rakan yang baru menyerahkan borang keahlian PAS sebentar tadi. Meja Mansur tadi nyanyi lagu apa tuan-tuan? Saya pun nak mula dengan lagu. Boleh ya? Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah, bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu ribut sekampung. Jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu ribut sekampung. Sekian, terima kasih. Sedar tuan-tuan. Tu baru mic terani. Tuan-tuan sekalian, lagu tu untuk memberi kita ingatan. Kalau nak dikenang, kena ada jasa. Selama kita hidup ni, orang-orang yang hebat mencipta seni untuk mati. Maka ramailah para pimpinan dalam Parti Islam Malaysia PAS. Kita tengok dengan mata kepala kita sendiri bagaimana mereka hidup, bagaimana hari mereka meninggal. Tuan-tuan boleh nampak lagi kan? Bagaimana almarhum Datuk Haji Fazil Nur, hari dia meninggal, lautan manusia daripada Pekalostar jam heavy mari di muasasah. Bagaimana almarhum Ustaz Azizah Abdul Razak jalan daripada Langgar sampai mari di muasasah jam. Lagu mana hari meninggal Tuan Guru Ni Aziz Nikmat, Menteri Besar Kelantan. Ribu, puluh ribu, ratus ribu mari memberi penghormatan terakhir. Yang mencela, mengutuk, berlawan sepanjang hidup. Bila meninggalnya tokoh-tokoh ni, pakak puji melambung pula dah. Itu seni untuk mati. Maka tuan-tuan, semua kita ni nak mati. Nak dikenang, kena ada semai benih.
Kita semai benih apa di dunia ni? Kita dalam Parti Islam Malaysia PAS, kita bekerja dalam bidang siasat, bidang tarbiyah, buka sekolah, sekolah pasti, sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah kolej di muasasah. Kita semai benih kita. Para pemimpin tunjuk lagu mana nak bekerja dalam gerakan ni. Jangan harap balasan dunia. Mudah-mudahan tiap-tiap kerja buat kita dalam gerakan Islam bersama wadah Parti Islam Malaysia PAS ni adalah benih-benih yang kita semai di tengah sawah. Hak macam lagu tu kata tadi. Ini style baru nak kutip derma, tuan-tuan. Saya lancarkan kutipan derma. Dengan lagu tadi tu. Tuan-tuan semailah benih tuan-tuan dalam karung tu. Jauh lagi perjalanan kita. Kita tak ada orang kaya. Orang tansri-tansri tidak bersama kita. Tu baru betul. Kita parti derita kan lah kawan tu kata. Tengok-tengok tansri bercamar. Orang kaya melana semua bersama dia. Naik helikopter pergi mari. Kita mana helikopter pun duduk tengok kota lembu. Hak paling best pun helikopter duduk takat dayung. Ikat dengan rupuk sambur. Ikat rupuk sambur dia kau duduk heret dari rupuk sambur. Tu helikopter kita. Lema dak tuan-tuan hari-hari naik helikopter pergi bersorak, pergi klik rumah. Lema parti derita. Yang derita tu kita. Kita hakik dia naik, kita yang derita. Bila dia duduk di bawah, duduk di atas, dia lupa kat kita. Tan Sri tidak bersama kita, betul? Datuk Sri ada. Tuan-tuan sekalian, semailah benih. Tuan-tuan, semai benih dalam karung tu. Moga kemenangan yang kita cipta dengan derma yang tuan-tuan beri. Saya sendiri malam ni nak istihar Padang Terap, saya beri 5,000 pas Padang Terap. Sehari bagi QR. Duit tak buat dia. Mohon tahu ya. Kita orang pakai jubah malam ni. Dia mata mari Padang Terap, kita ingat Padang Terap ni tak ramai. Pakai jubah tu lah. Mari tengok tak azam yang betul pakai luar jing. Oh tak nanya arah aku malam ni, luar jing tak pakai. Pakai jubah. Memang ustaz-ustaz semua, tak majak apa semua tu tengok tu. Ustaz, saya dengan Syekh Rozi ya pakai jubah. Jadi saya dengan Tuan Dewan Ulama ni tak jauh lah malam ni. Tuan-tuan sekalian, kita berhimpun malam ni untuk lancarkan jentera pilihan raya PAS Padang Terap. Tujuan kita berhimpun nak himpunkan semua kekuatan, nak tarik rakan-rakan kita mari, nak susun gerak kerja supaya kita boleh bertahan, kekalkan Padang Terap, Parlimen, Dun Pedu, Dun Kuala Nerang ni di tangan PAS. Betul tak tuan-tuan ni? Kita mari berhimpun malam ni pasal nak buat kerja bagi PAS menang sekali lagi di Padang Terap ni. Maka kita susunlah jentera pilihan raya kita. Di peringkat cawangan, di peringkat UDM, di peringkat DPRD, di peringkat JPRP, di Parlimen Padang Terap. Tuan-tuan sekalian, kita nak beri mesej kepada rakyat Malaysia. Inilah wajah, inilah bentuk, inilah orang-orang yang telah mencurahkan tenaga, masa dan wang ringgit kepada perjuangan PAS daripada dulu sampai lah ni. Dan kita tidak mengharapkan balasan, tidak meminta-minta, tidak menuntut-nuntut. Tadi tuan-tuan nak mari sini, saya tengok ada seorang pemimpin UMNO bahagian belah-belah hulu lah, dilantik ahli lembaga pengarah UUM. UUM ni ada peristiwa dengan kita. Dia mengatakan tak, dewan tu nak utuh, tak beri buat konvo sadar situ. 2-3
Hari lepas tu berdedam program dalam Dewan tu, tak ada masalah apa pun, tak rutuh pun. Oleh kerana ahli-ahli lembaga pengarah dilantik di kalangan orang-orang UMNO, orang-orang PH, orang yang menjaga kepentingan politik, maka universiti itu jadi kubu demo lah. Patut tak beritahu buat situ pun. Tapi demo dalam negeri Kedah ni. Lagu mana tu? Itu mengesahkan bahawa politik telah menyerap masuk ke institusi pengajian tinggi. Bila ahli-ahli lembaga pengarah universiti dilantik dari kalangan pemimpin-pemimpin UMNO, pemimpin-pemimpin PH di peringkat bahagian yang tak ada pengalaman dalam takbiran universiti, hanya berpengalaman dalam bidang politik, tu pun tak menang lepo lawan aku. Wah, tuan-tuan sekalian, demo tak pernah berubah dan demo tak mungkin berubah. Di satu negeri dia minta tolong kita untuk kes menteri besar, kita pun ikhlas atas semangat perpaduan ummah untuk melihat penguasaan orang Melayu Islam dalam bidang siasah, mentadbir negeri, memelihara kepentingan orang Melayu Islam Bumi Putra di medan politik yang penuh pancaroba. Kita sedia mengorbankan kuasa yang kita ada, kita beri, kita sokong. Tapi di kalangan demo, di kalangan parti yang berpakat dengan demo tubuh kerajaan, malah ni buat ceramah hantam demo, hantam UMNO, kata macam-macam. Kita ni tuan-tuan bukan kawan dalam percaturan politik hari ini, pernah berkawan, tapi oleh kerana Zahid Hamidi tu mari jadi presiden kelik, daripada bercuti dia pun tarik UMNO terbit pada MN, dia tuduh kita. Kita tak pernah lupa saat-saat manis di peringkat bawah, di peringkat grassroots, di kampung-kampung, bagaimana penyatuan dalam muafakat nasional telah menjelmakan semangat baru di kalangan orang Islam Melayu di tanah air ini. Tapi oleh kerana pemimpin yang ada kepentingan pribadi, ada kepentingan untuk menyelamatkan diri, tak ambuh ngaku salah, tak ambuh pergi mahkamah, maka hereklah parti pakat dengan DAP, pakat dengan PKR, tubuh kerajaan. Maka selamatlah dia, tak ada pergi mahkamah. 47 kes hilang tengah jalan. Di kampung-kampung kita yakin, kita percaya ahli-ahli UMNO, penyokong UMNO, masih terasa manisnya, masih terasa nikmatnya, seronoknya boleh kawan dengan apa ni. Demo belajarlah, masa tu dekat-dekat lah belajar, nak kutip derma pakai ting melu. Kan? Dia belajar kat kita, mari ceramah sekali, kutip derma. Belajar dah nak jadi susah. Belajar dah menyertai bidang siasah, bidang politik dengan pengorbanan. Bukan mencari nikmat. Bukan cari habuan. Bagaimana orang pah bekerja. Nak belajar, nak pandai, mari Pak Long Wak Jahit tu, heret lagi. Lo ni cari habuan balik lah. Maka semua pemimpin-pemimpin, kalahkan, menangkan, mau pegang jawatan di peringkat bahagian, peringkat negeri, mau ada tepatmu. Dilantik jadi lembaga pengarah tu, lantik di pengarah ni, otak tak usah kira bodoh pandai, tak usah. Haprak pun tak apa, jadi lembaga pengarah. Bodoh pun tak apa, pegang jawatan. Tuan-tuan sekalian, UMNO ni, kalau tak ada jawatan, dia habis oksigen. Dia tak boleh nyawa. Rasa kau tak kena tarik nyawa, kau duduk tani, kau lama kau nak mati, kau lama kau nak mati. Tak ada jawatan.
Kita tak, tuan-tuan. Tak ada jawatan apa. Tak apa, mari duduk sila depan ni. Bila diperlukan, kita datang. Waktu senang kita mari, susah pun kita mari. Lapang kita mari, sibuk pun kita mari. Betul tak? Pasal apa rakyat Malaysia nak tolak kita? Bila dia tahu kita lagu ni. Orang-orang hebat yang sedang mengorbankan masa, wang ringgit, tenaga untuk perjuangan, untuk menyelamatkan negara ini. Pasal apa dia nak tolak kita? Lah ni orang mula kenal kita. Orang kenal dia mau dah. Dia mau janji macam-macam 25 tahun tu tak boleh buat. Orang pun tahu dah. Kita bukan ada janji pelik-pelik, tuan-tuan. Kita janji insya-Allah dengan kesungguhan kita, bait-bait lagu yang kita suarakan tadi dalam lagu PAH tadi itu, kita nak mimpin ummah ni ke medan siasah. Kita melangkah masuk ke medan siasah dengan contoh, dengan teladan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, bagaimana bidang siasah telah melihatkan dunia ini 3/4 selamat. 3/4 dunia ini pernah selamat di bawah naungan Islam. Kita buka wilayah-wilayah yang besar, sampai Afrika Utara, sampai masuk Eropah, ke Eropah Timur, ke Bosnia, sampai dekat sempadan Poland dah. Islam mara. 3 suku dunia dah. Diasaskan siasah zaman Rasulullah. Perlembagaan pertama negara Piagam Madinah. Kita ambil model itulah, tuan-tuan. Zaman kita, negara kita yang sesuai untuk siasah muwajahah fisilmiyah, kita jihad dalam keadaan aman, masuk pilihan raya. Satu kita buat sekarang ni. Kita tak ada jihad fil qital, tak ada jihad perang, tak ada. Kita ada jihad demokrasi. Hak ni yang kita pilih dan pas berada dalam medan demokrasi di negara ini atas dasar, atas tujuan untuk meletakkan Islam pada tempatnya. Bukan takat nak boleh projek, nak beristiak LRA, bukan. Nak beristiak jalan, nak kapung tak, nak buat minit tak kapung, dah. Nak ganti pek pecah, dah. Bukan. Tu sebahagian, tapi tu bukan tujuan, tu bukan matlamat akhir kita. Matlamat akhir pas menyertai medan siasah ni nak mendaulatkan Islam. Lagu mana nak buat? Di Malaysia, muwajahah silmiyah, masuk pilihan raya, dapat kuasa laksanakan Islam. Tu PAH. Maka semua kerja buat dalam PAH jihad. Derma, tuan-tuan, jihad. Mari Malani jihad. Boh minyak mutu start mari tadi jihad. Beri masa jihad. Dengar ceramah jihad, beri ceramah jihad. Semua ni kita niat lillahi ta'ala. Dia mahabah pula. Kita zaman Nabi mana ada pati? Zaman tu perang, mu nak perang. Asah pedang. Zaman tu memang tak ada pati. Mari zaman lah ni, ijtihad para ulama tak sesuai perang. Kena jihad dalam keadaan aman. Oleh kerana negara kita sistem demokrasi, masuk pilihan raya. Tarah dia sama lah. Maka tadi hak duk naik map bendera tu, bunyi genang, kita pun palu juga sat sikit. Tagih genang moreh. Dulu duk kacau orang tidur orang lah. Oh, 2 pagi orang nak tidur, kita pergi hadah gedang. Gedung gedang, sampai cerah. Semua kerja buat kita ni ada perhitungan. Ada dosa, ada pahala. Tanya UMNO, bila mohon masukkan perjuangan Islam dalam perlembagaan? Bila?
Sejak mohon kawan dengan PAH. Masa MN tu, dia pindah perlembagaan dia. Tanya ah. Dia mau sedar kat sedar tak tahu lah. Berkali tak sedar pun. Lah ni duk berjuang cari kedudukan. Maka hari-hari tembok kita nak ambil alih tempat kita ni. Mu nak ambil alih tempat aku buatlah kerja molek-molek. Kan ada sebab lawan kita. Tak ada sebab. Kita buat lebih molek pada demo dulu. Sokonglah kita. Tuan-tuan sekalian, kita di Kedah ni, kalau tak PAH, UMNO. Kalau tak UMNO, PAH. Betul tak? Pada antara ni, kalau PAH kalah, UMNO menang. Kalau PAH menang, UMNO kalah. Kalau UMNO kalah, PAH menang. Kalau di pada antara ni lah. Tuan-tuan sekalian, rakyat tunjuk jalan keluar kepada UMNO pada pilihan raya yang lepas. Beberapa pilihan raya dah. Pak Sudi 2 kali. Pak Sudi menang, menewaskan Giant. 10,000 menang. Orang bertanding peringkat parlimen kalah. Tanding Dun kalah lagi. Punya orang tamu. Tapi dia mau tak berubah. Mari kawan kita sak. Duduk berasa tak syok. Duduk tak sedap. Tidur tak lena. Makan mis. Projek tak ada. Tak boleh jadi pembangkang. Tak bersedia nak kutip derma. Tak sedia beri derma. Hak dia sedia. Tarik mari. Nak kek. Beri tak muh tu. Maka dia pergi kawal lah dengan lima tu. Asalkan boleh jadi kerajaan. Boleh kuasa. Boleh atur projek. Kawan-kawan dia boleh belah. Boleh beri duit. Maka timbullah kerajaan perpaduan yang berlawan dengan DAP 60 tahun boleh cum mulut dengan DAP jadi AMDAP. UMNO lah ni bukan UMNO, AMDAP. Saya cuek lah sikit ketua muda UMNO Malaysia di Melaka itu. Dia ni lawan DAP, dia kata saya sanggup masuk mahkamah lawan DAP. Zahid Dehem. Habis. Tuan-tuan sekalian, La ni dia mah cuba nak skill, cuba nak main silap mata. Kononnya tak muh DAP, lawan DAP. Tak muh lah. Pasal 3 negeri tu nak pilihan raya. Melaka, Johor. Ni 9 dak hari, tapi mungkinlah jadi pilihan raya juga pasal ada krisis. Nak tunjuk kat orang Melayu bahawa dia mampu tamuh DAP ni. Maka buatlah krisis. Kata DAP degang-degang di depan kita. Di belakang cum mulut, tuan-tuan. Cum mulut dalam politik lah, bukan cum sungguh-sungguh. Kalau cum sungguh kita mana tahu. Dalam politik dia panggil cum mulut. AMDAP. Hak dulu marah. Kata macam-macam kan. Lah ni dak dah. Tapi lah kerana nak mengaburi mata orang Melayu. Takut orang Melayu lari terus pada demo. Lah ni buat naratif lawan DAP pula. Tak usah bahu orang banyak sangat. Lama-lama orang tu malu. Di Kedah ni dia main naratif apa? Go solo. Go solo. Dia lawan parlimen kalah sikit, lawan Dong kalah banyak. Itu buatlah go solo. Tuan sekalian, ni semua naratif penyusunan jalan cerita supaya UMNO nampak tak mahu DAP nak orang Melayu. Supaya UMNO dapat undi orang Melayu sekali lagi. Lepas mengundi ni tuan-tuan, go solo tak go solo, dia pakat klik kan lima tubuh kerajaan. Tunggu ya. Jangan percaya kat dia mah. Tak usah percaya go solo. Tak usah percaya BN UMNO lawan DAP mengarut. Tengah duk kawan kita molek-molek. Sampai dia hidup teriak tu di video televisi tu.
Oh, teriak. Oleh kawan UMNO, kan? Maknanya kita ikhlas. Menawarkan tangan, menawarkan persahabatan. Ukhuwah kita. Nak bina kekuatan di kalangan umat Islam. Kita hulur tangan. Teriak. Orang pah. Kok kapal ni tak kira tentang guling, gerak tak kira lah kan ni mak. Nuri mah pah pergi pukul 10, Nuri mah UMNO pukul 8 pergi dah. Nuri mah rapah wak pisau kilik belakang. Nuri mah UMNO wak kapak cicah tulang. Punya serenok. Nak pulun, nak berkawan. Pah ini ikhlas tuan-tuan. Pemimpin kata gi, kita pun gi. Pemimpin kita kata kawan, kita kawan. Lupa habis ada mau buat apa kat kita. Lupa peristiwa Lubuk Mengepok, lupa peristiwa Memali, lupa habis. Maaf semua nak berkawan. Mari pemimpin yang ada kepentingan diri. Mari pemimpin kata aku tak boleh beri apa ke mahu aku pun tak ada. Kalau nak kita kawan memang tu berderu pakai kaki. Kawan klik dengan DAP, dengan PKR, dengan PAN. Tubuh kerajaan. Lo ni menghisap madu. Manisnya jadi kerajaan bersama DAP. Mau percaya ke UMNO Nak percaya Ahli-ahli UMNO di bawah ni mari duduk dengan apa? Mari duduk dengan PN ni. Kita bina landscape politik yang baru. Tinggallah ketua-ketua maha mengarut. Boleh demo nak gicun DAP, lock demo. Demo pun tua nak mampu dah. Kita muda lagi, anak-anak muda. Mari bina politik baru. Kuatkan orang Islam. Kuatkan orang Melayu. Pegang kuasa sungguh-sungguh. Jaga negeri kita, jaga negara kita. Hebatkan anak-anak kita. Kita tak mahu negeri ini hilang. Tanah ni yang kita ada. Tak ada lah. Tak ada lah. Tuhan tak berilah tanah lain. Ni ya tanah Tuhan beri kita. Kita berkongsi dengan orang. Oleh kerana kita ada kepentingan diri, kita lepas sikit-sikit. Bahu orang kampung. Kata ni titah, sana titah, sini titah. Mengaruk tuan-tuan. Nak lepas diri. Jaga tembolok. Jaga perut. Takut nak suruh menjaga. Masa buat tak fikir. Kena dakwah heret parti sekali. Kononnya nak selamatkan parti. Orang kampung ni pun kena tipu. Kita ambil peluang PRU 16 ni. Seluruh orang Islam, orang Melayu, orang Siam, orang India, orang Cina yang nak duduk bersama-sama di tanah ini. Oleh kerana tanah ini majoritinya orang Melayu. Warisan daripada datuk nenek orang Melayu. Menerima kemasukan orang lain. Mari duduk bersama. Aman, damai, harmoni. Maka negara ni siasah politik mesti dipegang, dikawal oleh orang Islam Melayu. Kuatkan orang Melayu, bangsa lain selamat. Bebas, harmoni, duduklah, menegalah, beranak pinaklah di tanah ini. Tak ada sejarah lagi tuan-tuan. Bangsa mana di dunia ni terima orang datang dengan penuh penghormatan. Satu kampung Melayu ada 100 orang. Cina buka kedai. Cina tu hidup, aman, bebas, kaya. Semua orang pergi beli kedai dia. Tak ada di tempat lain. Sini ya ada. Dengan orang Siam. Berkawan daripada dulu. Sampai Melayu pun cakap Siam. Baru ni Pok Bengong mana tu? Dia kata Sanusi lulus 70,000 buat pesta ayah. Tu songkran Bengong oi. Songkran yang orang Siam buat pada dulu-dulu ni. Tak ada lagi songkran ada.
Cik mu tak beranak lagi songkran dah. Betul tak? Bukan baru. Oh, dia kata menari. Hak tu gambar di tempat lain. Demo orang Siam ni buat majlis demo, buat pesta tambun ke apa. Dalam wat demo. Yang mu kacang kita tengok pasal apa? Ha. Mu kacang kita tengok, kacang ambil gambar buat apa? Oh, betul salah kita. Tuan-tuan sekali tu hak dia, kebebasan dia, dalam wat dia, buatlah. Hak dibenarkan oleh agama dia. Jangan kacau dia. Oh, dak demo kutu. Puak UMNO, puak PH ni. Kata macam-macam. Nusi bagi duit, panggil budak menari. Macam-macam lah. Ku tak ramai nak sebut lah. Kita hormat masyarakat orang-orang Buddha. Orang Buddha ni dia bukan parti dakwah, bukan agama dakwah. Dia tak ajak kita masuk Siam pun. Mana ada dia duduk sama-sama dia masak makan. 5 tahun buat konten. Ada kan Siam mana tu dia buat konten. Tak apa, kita tak kacau demo tak kacau kita. Hidup bebas, aman. Kalau ada babi masuk kapung, kita panggil dia mari tembak. Dah sungguh, kapung saya lagu tu. Dia mau makan, dia mau tak makan, dia mau minyak pasal. Dia minta tolong dia mari. Ada napang tak ada, dia panah. Buluh runcing. Dulu-dululah. Tuan-tuan sekalian. Dia mau cuma nak buruk kita. Dia mau kata, songkeran tu, pesta A macam di Bukit Bintang. Tak Nur Amin kita, pesta apa tu? Tak Nur Amin cucuh tak habis. Tak apa nak menyalai. Itu Kementerian Pelancongan buat. Panggil artis. Semua A kat orang. Itu terlopak-lopak tak kira Siam, Melayu, Cina, campur kali semua. Itu bukan songkran tuan-tuan. Itu kera dan lutung. Di Bukit Bintang tu. Kita tak buat kerja aku tu. Siam nak buat dalam buat dia, buatlah. Yang mungkin tengok pasal apa aku duk heran ni. Yang aku mungkin tengok dia mau buat pasal apa. Mu teringin kau. Kita tak pergi, saya tak pernah pergi songkran. Saya habar kat esko saya. Kalau upacara kebudayaan kaum lain, saya boleh hadir. Tapi kalau ada upacara keagamaan, saya tak boleh hadir. Dan dia mau faham stand kita. Agama saya tak beri saya hadir. Orang Siam terima. Untuk sah mari. Beri kami sudah. Duduk rumahmu. Tak apa. Jangan berlakon tuan-tuan. Punya nak ambil hati. Pergi buka puasa di kuil Hinu. Ada orang buat kerja aku tu. Pergi buka puasa di Gudwara orang Sing. Ada. Panggil Cina hak tak puasa, mari sila makan sekali. Allah. Berlakon buat apa? Itu bukan asli, itu bohong. Keharmonian apa lagu tu? Lakonan. Tidak boleh dipercayai. Drama ya. Kita tak tuan-tuan, hak tak boleh, kita tak boleh, kita tak pergi. Dan dia mahu setuju. Dia mahu terima kita. Kita ikhlas tuan-tuan. Hak boleh kata boleh. Tak boleh kata tak boleh. Selesai masalah. Ini hak tak boleh nak kata boleh juga. Pasal nak undi. Tak boleh aku tu tuan-tuan. Rosak. Rosak dipanggil liberal. Liberalisme. Pragmatisme. Kok mana pun dia nak perak. Pragmatisme. Dia nak perak orang. Tipu. Tuan-tuan sekalian, saya rasa tak ada masalah apa. Kita di Padang Terap ni. Kita di Kedah. Tak ada masalah apa. Orang luar je duk menjolok macam-macam ni. Duk buat cerita pelik-pelik. Duk kata kita ni hidup tak elok. Kita tanya betul-betul hak duk komen tu bukan orang Kedah pun. Ada di Kedah ni hak
Duk tak diam ni 3 ekor ya. Mulut luas seorang. Rambut berusabuk seorang. Tok pun seorang. 3 orang tu ya, lain tak ada apa. 3 ni tuan-tuan, kalau tak ada alasan kita nak habar anak cucu UMNO lagu mana kita pun tak tahu. Balai demo ada kita boleh tunjuk pun nak tahu UMNO, tahu. Aku tak boleh tunjuk. Balai lah demo nak berdiri, nak lompat, nak kata apa, ikut suka demo. Layan salah, tak layan lagi salah. Dosa duk layan lah. Balai ke demo nak kata apa pun, sampai hari rakyat Kedah akan buat pilihan. Dan saya yakin demo ni akan kalah seteruk-teruknya. Tak ada lah. Tak ada tepat lah nak tunjuk. Bagaimana UMNO berkuasa. Kita boleh cerita sebagai subjek sejarah. Ada orang pada terak ni jadi exco boleh tanah ratus-ratus hektar. Kita boleh cerita. Ada orang pada terak jadi menteri besar dapat tanah anugerah macam saya dapat. Ada. Tapi hak demo sengat, hak kita demo hinga. 2-3 tempat demo boleh. Kita tu. Moha kalau gitu serenok lah. Panas punggung jauh. Aku tak sebut lama siapa pakap. Panas. Moha tu semua orang pada tengah ni. Tak mana tepat orang boleh tunjuk. Pok depan tu dah satu lu. Tiang kayu besar pada hari ni. Mek di mana? Oh, masa mau jadi kuasa, mau jadi ada kuasa, mau tak ingat dunia lah. Mari mau tak ada kuasa, kata orang macam-macam, aku tunjuk itu. Ada lagi tempat lain, mau ada tukar aku tu lah. Kat Belahaya lagi kita buat rombongan lagi. Tanah siapa kita tunjuk semua. Balik orang kelupuk, ada kutuk kita tu, mau kenal lagi. Aku kata mulut luas mu tak percaya. Saya ambil pendekatan tuan-tuan bila jadi menteri besar, tidak lagi mengungkit kesalahan lalu. Tak sebut kesalahan siapa-siapa. Jalan terus. Mana molek sambung. Ada masalah kita tolong selesai. Hak terbelik kita tolong ukir. Sungguh. Terbelik lah. Tolong ukir lagi. Pasal tak mau buang masa. Tu cari salah orang. Kita bukan Anwar Ibrahim. 3 tahun tu cari salah orang lah. Sakau duk sebut tu. Kita pun nak bercia muat kerja apa ni? Takkan kerja mu cari salah orang ya? Hak mu sendiri buat atas nama. Hak mu sendiri. Lain pada mengisytiharkan Madani ni, mu buat atas nama. Naik minyak. Kita pun naik minyak kata you. Pasal mu janji 25 tahun harga minyak turun. Bawa mu jadi menteri naik harga minyak. Tak naik minyak kita. Aku beritahu disih tak jauh. Naik lebih. Tak ada saya. Bohong. Hak dia mau buat sendiri nak tak nama. Hak kita nampak. Madani itulah. Produk dia mau. Lain pada letak label. Lah dia mau buka kedai. Tiru. Kedai hak Najib buka lu ni. Kedai rakyat apa tu? Satu Malaysia. Lo ni kedai Madani pula. Tiru hak kau tu buat semua. Tuan-tuan sekalian demo kan ada modal pun. Tak tahu nak buat apa. Bakal duk cari salah orang. Yang cari salah orang, jumpa-jumpa lagi lepas pula dah. Pasal duk dengan demo sekali. Boleh lepas.
Hak tak duk kenema, mati dah pun dia amai. Ada kan? Meninggal lah. Kes duk jalan lagi. Belekat pun selesai lah tanya. Bukan nak kes selesai lah tanya. Dia duk tanya lagi. Sungguh lagu ni. Saya ambil pendekatan tak ukit kesalahan siapa-siapa, jalan. Tapi demo ni tak boleh tuan-tuan. Dia kacau lah. Kita pun sebutlah satu dua je. Kita buat itu ya pun. Dia ni pandai, dia cakap tak putih. Dia mahu tak cakap bukan. Malah ni dia pedah marah tu. Niat kita nak semai benih di tengah sawah tadi itulah. Kita nak bawa sebanyak mungkin kebaikan. Hak moha tak boleh selesai, aku tolong selesai. Hak mana tangguh, kita bagi jalan. Hak sakuk, kita bagi lepas. Hak terbelik, kita tolong hukai. Hak hilang, kita cari beri jumpa. Kita tak merapu. Esko kena buat kerja ke semua. Ni semua esko buat kerja. Munek jaga jaga tenaga, jaga hutan semua dia. Bini dia pun tak tahu. Dia kata dia bersara nak suruh duduk dengan lelaki. Tengok lelaki dia boleh kerja balik. Bini dia pun ikut lah lagi kata. Takut pergi keleng. Tak munek ni kerja, kaki kerja. Kerja tak berhenti. Malah ni dia gelak, tidak serius dia. Saya pun naik takut. Munek punya kerja. Serius. Straight. Betul, supaya benda. Sungguh. Puas dia kerja. Puas. Kita tengok pun puas. Tak gaduh apa. Dia kerja betul. Orang kita kerja tuan-tuan. Major Mansur. Ni jaga kerajaan tempatan. Jaga perumahan. Lepas ni, Major. Kesihatan tak tengok tu. Tanyalah apa-apa, semua ada jawapan, Major. Pasal dia ambil tu kerja buat dia. Tiap-tiap orang esko kita beri amanah. Buat kerja betul-betul. Ambil tu kerja maha. Jangan duk pergi berjalan. Jangan duk pergi cuti tak tahu hala. Jangan duk pergi menega di Kuala Lumpur. Lagu demo dulu. Kerja tak. Menega di Kuala Lumpur cari duit. Gaji tak cukup. Tak cukup makan kedara. Kita duk berasa berlebih lah ni. Semua esko cemerlang. Jadi saya ringatlah sikit. Lupa berat ke? Pagi tadi kerja sampai malam duk kerja hari. Mana ada berhenti. Tapi kita seronok tuan-tuan. Kerana semua ada hasil. Cuma hasil kerja kita tak masuk TV. Itu lah. Lah radio tak ada, lah TV tak ada. Suat khabar jarang-jarang. Kalau ada isu kontroversi, terbaik suat khabar. Kalau tak ada kontroversi, senyap dik. Tak bunyi apa satu. Lepas lah kita buat kedah TV. Kita buat sendiri. Kita ada UPDA, urus setiap penerangan. Kita habar kot media sosial. Pasal negara ni tuan-tuan, kalau kita tak edit kerajaan persekutuan, maka kita akan dianaktirikan. Berita-berita kita yang baik disembunyikan. Berita-berita yang belum tentu buruk diburuk-burukkan dengan media kerajaan persekutuan. Itu nasib kita. Tapi alhamdulillah 6 tahun dah dia mau hatam kita tak terbalik. 6 tahun tak cedera. Takat 3 pagi terbaik duk sihat pun. Hakik tayang pula lawan lagi. Tuan-tuan sekalian, kita bukan pondan.
nak guna agensi kerajaan lawan parti lawan. Kita tak pondan. Pilihan raya hari itu 2023. Pegawai-pegawai kerajaan negeri heran. Dia kata tak ada kerja kan nak pergi kat kami. Dia kata zaman dulu, dia mau ni kerja 30 tahun lebih lah. Zaman dulu kalau pilihan raya, semua pegawai dikerah buat kerja untuk kerajaan. Dalam pilihan raya, beri kerajaan menang. Mari 2023, mohon sosok duk kacau, duk dia diam. Aku ada jentera partiku, mu tengok malam ni saja, berkemutih. Demo ni buat kerja. Kita tak guna duit kerajaan, jentera kerajaan, pegawai kerajaan, alat kerajaan, pejabat kerajaan untuk kepentingan parti kita. Kita ada pejabat parti kita. Ni, tak tengok di bokah ni. Panjang kau tu, gi kau ni, gi kau tu lagi. Ya, tengok bos, berhenti kat jalan tu sudah. Jangan duk buat litas jalan pula. Ni pah buat. Duit orang pah daripada pakai orang pah, tenaga orang pah, pemikiran orang pah. Kami tak sakau duit kerajaan. Ni duit ahli kami, perjuangan kami. Ni yang patut maha sokong. Puak hak lawan kami tu berkah tak ada. Pejabat tak ada. Jentera guna jentera kerajaan. Pada masa lalu guna cikgu kemas. Pada masa lalu. Pada masa law ni pun ingat lagi kau tu juga. Law ni guna keda. Betul tak? Orang tuk semua. Mohon kalau tak ada jentera kerajaan, mohon mapuh. Kita ada. Kerajaan tu hak orang ramai, bukan hak mohon. Sama macam kami. Kerajaan ni hak orang ramai, maka kami tak guna hak orang ramai untuk kepentingan parti politik kita. Kami guna harta parti kami sendiri. Tu baru gentleman. Tu yang patut disokong oleh rakyat Malaysia untuk selamatkan negara ini. Bukan sokong parti sakau segala harta beredak kerajaan, jentera kerajaan, parti kerajaan, premis kerajaan buat cara agung parti. Demo masuk sekolah boleh, kita tak boleh masuk. Demo mesyuarat agung parti di sekolah boleh, kita tak pergi beri hadiah, tak boleh. Mesyuarat PIBG tak boleh kira rasmi. Demo buat promosi arak di sekolah boleh. Kita nak masuk anak kita tengok sokan beri hadiah, tak boleh. Adil ke tak? Patut ke tak? Mohon nak sokong lagi. Kita lawan sampai kita menang. Boleh? Oh, orang pada terak. Kalau cakap begitu tu. Dia nak dengar ceramah hak puas. Aku teruk klik lagi nak pakai hiasan. Kita kekal identiti kita. Kita kekalkan cara kita. Kita nak orang kenal kita lagu ni. Kita tak terkenal kerana program-program di hotel mewah. Program-program besar di bandar-bandar. Kita dikenal sebagai parti Tin Melo. Alhamdulillah, dengan Tim Melo itulah kami make negeri Kedah ni. Dengan Tin Melo itulah kami make negeri Terengganu. Dengan Tin Melo tu kami ambil Kelantan dah 30 berapa tahun dah. 36 tahun dah. Kelantan. Dengan Tin Melo itulah kami akan ambil Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor dalam pilihan raya akan datang. Dengan Tin Melo itulah kami akan ambil parlimen sebanyak mungkin untuk kami bentuk kerajaan di peringkat persekutuan. Dengan Tin Melo itulah, dengan muka-muka jentera inilah, dengan keikhlasan inilah, dengan derma daripada ahli kami, dengan premis-premis yang kami dirikan sendiri, dengan derma ahli kami, kami akan memerintah negara ini dengan keadilan Islam, harmoni untuk semua orang tinggal di sini bersama-sama. Boleh tuan-tuan? Tu perjuangan PAS. Balai lima kita tok lebih kat kita.
Balai lima kata kita tin melo. Asal kita tak sakau duit orang ramai. Kita ikhlas. Dan tiap-tiap kerja buat yang kami buat dalam medan siasah ni, tiap-tiap pengorbanan yang kami curahkan, kami nak dia dicatat oleh para malaikat sebagai amal ibadah kami sebelum kami bertemu dengan Rabbul Jalil. Maka kita kena ikhlas, jauhi dosa-dosa besar, jaga amalan fardu, jangan putuskan silaturahim, jaga tingkah laku, berbuat baik, jaga hablum minan nas, jaga hablum minallah. InsyaAllah perjuangan kita diberkati dan kita akan menang sekali lagi di Kedah dan merentah negara Malaysia yang kita cintai. Ada parti lain yang cakap macam kita, tuan-tuan? Ada? Tak ada. Dia mau cerita pasal orang ni sekal, dia pun sekal sama. Aha. Saya ulang. Dia pun sekal sama. Prinsip kita tak pernah berubah. Daripada mula tu 51 sampai lah Al-Qutu ya. Strategi pendekatan orang berubah-ubah kerana generasi awal telah mati, telah meninggalkan kita perjuangan ini. Tinggalkan kita, kita warisi perjuangan ini. Inilah prinsip, inilah dasar, inilah cara kita berjuang. Orang mula kenal kita bila kita jadi kerajaan di beberapa negeri dan kita tunjuk prestasi yang baik. Jadi untuk usaha untuk mencalarkan kita, untuk menconteng arang di muka kita, direka fitnah macam-macam, dibuat macam-macam lah, kebaikan disembunyikan, takut orang minat kat kita. Tuan-tuan sekalian, bila Allah nak beri kita kekuasaan, dia akan beri. Allah nak tarik pada moha, dia akan tarik, beri kat kita. Terai sekali beri pas merintah Malaysia ni, nak tengok betapa makmurnya bumi ni, insya-Allah. Saya ajak rakan-rakan dalam UMNO, ahli-ahli di bawah, marilah bersama dengan PAS. Kita jadi kerajaan di Kedah, kita tidak pernah bertanya, mu ahli parti apa, masa kita beri beras sejahtera. Tuan-tuan sekalian, daripada mula kita jadi kerajaan sampai lah beras sejahtera, kita dah beri 21 juta ringgit. Nampak kecil kan lah? Tiap-tiap don sebulan 10 ribu beli beras, hatta rumah orang susah. Mana dalam berita cerita tu? Tak ada. Awani tak masuk, RTN tak masuk, TV3 tak masuk, Moha pun tak cerita ke orang tip. Pindah 21 juta lah cik. Beli beras tiap-tiap bulan, beri orang susah. Budak-budak dah masuk universiti, daripada air baki dapat RM300, tabung Tengku Mahmud 11 juta dah beri. Budak pandai masuk universiti. Masuk berita tak? Tak. Kita habar kawan tak? Kita pun tak habar juga. Kafalah. Orang susah meninggal dunia, waris dapat duit kafalah RM500. Setun 5 juta, 6 ton 30 juta. Bagi negeri 30 juta tu besar. Hasil kita bukan ada banyak. Belanja untuk rakyat. Banyak lagi tuan-tuan kita buat. Dari hari ke hari kita akan bercerita tentang kebaikan-kebaikan yang kita bawa untuk negeri dan rakyat yang kita cintai. Kita tak pernah tanya mu parti apa, tak pernah tanya cik mu nama apa, apakah apa, kita tak pernah tanya. Orang Cina hidup cara orang Cina, orang Siam hidup cara orang Siam,
Mana ada orang siang kita larang makan babi? Tak ada. Makanlah. Berapa pikul pun nak makan. Itu halal bagi kamu, makanlah. Tak ada seorang pun kita paksa masuk Islam. Tak ada. Paksa pakai tudung. Tak pernah. Tak ada. Keadilan untuk semua. Mari tengok. Depan saya ni ada tu. Masyarakat siap. Rambut merah bodoh tadi mana dia tu? Kita tak paksa orang. Hebatnya kita boleh hidup aman, damai. Yang dia nak suruh kita berkeli tu orang kelupo, orang luar-luar tu. Cerita macam-macam. Kata kita ni pelik-pelik lah. Balik ke demo lah, mau mari duduk Kedah 2-3 hari, mau kenal kami ya. Kau mau tak mau kelik ya. Jenuh jamu nasi ya. InsyaAllah tuan-tuan, pada Terap, Pulau Nerang, Bedok, pada Parlimen Padang Terap, kita akan menang lebih besar lagi pada hari itu. Ahli-ahli UMNO, penyokong-penyokong UMNO, anak-anak muda orang UMNO, anak orang UMNO yang tak ada parti, yang baru nak berjinak-jinak dengan politik, mari pakah Perikatan Nasional, pakah PAS semua. Boleh? Tu hak jawab muda aku semua. Lebih banyak kebaikan akan kita bawa kepada negeri ini kalau kerajaan pusat tu sama dengan kita. Lo ni tak usah duk minta apa tuan-tuan, tak nak boleh-buluh minta berbangkaran ya. Buat habis kertas. Tak boleh buluh pun. Jadi kita berhenti dah meminta-minta. Kita hidup dengan apa yang kita ada. Kita berkongsi apa yang kita rasa. Tuan-tuan kau ni segenok saya apa tupas segenok kata. Saya rasa bahagia, tuan-tuan muka ni berasa bahagia. Payah bersama-sama. Suka duka sama dirasa. Boleh sama je? Tak bajak boleh, takkan mahu tak boleh. Ada sama memberi. Lebih banyak memberi tanpa meminta-minta. Satu lebih baik. Tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Hadis kan Ustaz Bajak tu? Apa yang kita ada kita kongsi dengan rakan-rakan kita. Orang setiap, orang Cina, orang India. Duduklah aman-aman damai bersama dengan kami. Di bumi bertuah ini. Kita hidup dan kita mati di sini. Bersama-sama. Tolong menolong. Harmoni aman damai. Yang memerintah Parti Islam Malaysia PAS dan Perikatan Nasional. Dengan segala sukacitanya, saya rasmikan pelancaran jentera pilihan raya PAS kawasan Padang Terap untuk PRU ke-16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.